goreng, kuotiao goreng. Daun pisang, duduk atas daun pisang. Tu, tengok. So, semua sikit. Popiah Big Mac RM100. Donat Red Velvet RM1.5. Macam-macam ni. Kita ada sukia beef. Kuotiao apa? Sukia beef yang viral. Sukiau? Sukia beef. Sukia beef. Tu dia ni. Ni hampa kena tengok sini lah. Ni. Ni sukia hampa ni. Mai kat abang ni sate serendah 80 sen, nasi ayam RM5 weh. Tak. Aku tak tahu abang ni untung kat mana RM5 je jual. Okey, sini kita ada Roti John. Ni. Roti John tap screen. Rekod lama sikit tak tukang buah nasi ni. Okey, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fik 3889. Okey guys, hari ni Fik ada dekat Bazar Ramadan. Mana? Tak ingat. Bazar Ramadan Puncak Bongjong Villa, Kuala Kangsar. Bazar Ramadan Kuala Kangsar. Sekarang ni Fik sampai lebih kurang dekat hampir pukul 5 lah. Hampir pukul 5 petang. Dah nampak orang berniaga, tapi tahun ni tahu rasa macam slow lah bazar. Nampak macam macam kemeriahan tu kurang lah. Sebab apa, pukul 5 pun masih tak nampak ramai lagi. Orang berniaga pun ada yang setengah tu tak sampai lagi pun dah. Pukul 5. Dulu pukul 3 tu pakat-pakat dah set up dah. Pukul 5 dah orang start mula ramai. Orang dah balik kerja, pukul 5 orang dah api pasal Bazar Ramadan. Pukul 6 tu dah full dah padat. Pukul 7 tu orang dah nak habis. Sekarang ni pukul 5 pun macam masih slow lagi lah, masih slow. Tak tahulah, mungkin kawasan Taiping, Kuala Kangsar ni saja ataupun kat tempat lain sama. Jadi hampa tolong komen kat Fik. Hampa tolong komen kat Fik, tempat lain agak meriah ke ataupun biasa-biasa aja Bazar Ramadan. Jadi hampa tolong komen guys, kat bawah ni kan. Okey, jom. Kita tak nak melengahkan masa, kita pergi terjah Bazar Ramadan sekarang kan. Let's go bang. Let's go sikit bang. Lambat bang. Okey, jom let's go. Okey guys, sekarang ni Fik nak masuk lah Bazar Ramadan ni. Fik dengan Kak Ngah. Kak Ngah dia kata Azam tahun ni nak puasa penuh Kak Ngah. Kak Ngah nak puasa penuh tahun ni. Abang dah tentu kena puasa penuh Kak Ngah. Tahun ni Jajah 2 dia start nak puasa penuh. Abang form 1 lah. Jajah 3. Kak Ngah Jajah 3, dia nak puasa penuh. Jadi jom kita pergi bazar guys. Okey guys, sekarang ni kita ada ayam itik panggang Apollo. Tu. Dia ni nama Apollo ni. Ni misi ni nama dia Apollo. Ni misi Apollo. Dia ada hak besar lagi. Hak orang boleh masuk dalam malah. Boleh orang boleh masuk. Ni misi Apollo. Dia kelebihan panggang pada menggunakan misi Apollo ni. Ayam dia juicy tau. Dia lembut. Dia juicy. Tu sampai tahap kalau ayam tu jatuh ke lantai pun boleh hancur. Okey, ni ada nasi ayam baru nak buka. Baru buka bang? Ya, baru buka. Tu nasi ayam. Dia siap bakar tu ada. Dia siap bakar ni ayam je. Ayam saja pun jual bang. Ayam saja pun jual tak? Ni ayam saja sekok 22. Ayam separuh 12. Itik berapa? Itik saja berapa? Itik 40 sekok. Itik 40 sekok tu. Tu sekok 40 itik. Tu ada harga Fik tak nampak. Okey bang. Ni apa boleh main kat abang ni tapak nombor 133. Fik main ku belakang. Jadi Fik masuk ke tapak 133 dulu. Tu. Okey, sebelah ni kita ada ni lah. Bubur, laksa, ada bubur cacau, bubur kacang, jagung, pulut hitam, bubur gandum, laksa, bubur nasi betul ni. Ni pakcik dengan ni. Satu RM4 ya. Satu RM4 ni apa boleh main cari. Ni. Orang baru dah buka ni, baru nak meriah lah. Lambat sikit ni. Lepas tu kita ada laksa ni, laksa telur sarang. Laksa telur sarang, biur sup. Ni mi kari kot. Bisu kita ni bakso, kita mungkin ada bakso. Jom kita nak ke depan lagi. Tak apa ramai lagi. Tu.
Laju. Okey kan, kat sini kita ada ni ayam gunting. Ayam gunting sosis jambu ni. Wah. Okey kan, kat sini tengok ada epui sate, sate ayam, sate daging, sate perut special. Ni. Ada sate ayam, sate daging, sate perut. Lipat mana? Tu. Baru sampai bang? Baru. Semua baru sampai bang. Sini awal hangat. Sini awal panas. Awal hangat. Memang sini orang start buka lambat bang. Tak ada, kayu. Wah abang je lah. Awal. Okey. Ni abang ni, apple Ada sate. dua hangat kena tepung. Ya. Tepung yang ada. Ya. Okey, sebelah ni ada air kelapa laut, coklat, katira, watermelon, green tea, mango, honey. Ni biasalah air. Air, lepas tu ayam goreng. Baru nak buka ayam goreng. RM2.50 ni. RM2.50 ayam goreng. Ni semua RM2.50 ni. Ya. Oh, RM2.50 ayam goreng. Oh, banyak tu. Besar-besar tu. Ayam goreng RM2.50 tu. Besar-besar, cita rasa sebenar tu. Lepas tu kat sini ada air mata kucing RM2, campur RM2, semua RM2 ni. Ni. RM2 aja. Ni air RM2. Air tebu RM4. Air tebu saja RM4. Tu. Tak baca ni air RM2. Lepas tu kat sini kita ada kuih-kuih. Ni RM3. Kuih RM3, RM3.50. Okey, kat sini kita ada laksa telur sarang. Ni. Hentian kekabu. Laksa telur sarang hentian kekabu ni kat kak ni. Satu berapa kak? RM1.05. Satu RM5 lah tu. RM5. Lepas tu telur sarang, telur rebus. Ni laksa. Sebelah ni diusuk RM5 lah tu. Okey, sebelah ni kita ada nasi ayam gepuk. Merah bibir tu. Ayam gepuk merah bibir tu. Wis. Semua pakai bahagian ni adik. Oh. Satu bungkus berapa? RM13 je. RM13.9. Cafe ada kat situ. Oh tu. Sejak kedai balik tu. Diorang pakai ni bahagian pohon separuh ni. Pohon seketir kan. Pohon separuh apa seketir ke? Lepas tu sampai dia. Ini sambal dia. Ni apa boleh cari kat adik ni. Tu. Okey, sebelah ni kita ada Piselo cheese. Ni Piselo cheese. Tu. Piselo cheese. Okey, sebelah ni kita ada pizza. Ni Farah Biar. Farah Pizza Kuala Kangsar. Boleh campur 8 slide satu kotak tu. Satu ni berapa ringgit? Satu bulat je. Satu bulat RM20 tu. Ada berapa flavor ni? Ada 7. 7 flavor. 2, 4, 6, 8. Lebih ke? Flavor 7. Sama. Oh, atas bawah sama. Ni lain. Okey, baik. Ni apa boleh main cari. Pizza sebiji RM20 weh. Tu satu slide RM3. Kalau kata sebiji ni nak RM20 tapi campur boleh tak? Boleh juga ni boleh weh. Okey kan, kat sini kita ada nasi kak mok Thailand. Tu dia nasi kak mok Thailand. Tu. Nasi kak mok ayam, ikan, udang, nasi kak mok. Okey, kat sini kita tengok ayam. Okey. Ni ayam. Dia yang mana? Harga RM10. Yang mana? Ni ada customer duk main. Tu. Lagi satu yang mana? Ni. Ni. Semua sama harga je. Ayam, udang semua. Kita bulan puasa ni kita buat ayam sahaja. Oh, ayam saja bulan puasa. Ah. Bulan puasa ada ayam Ayam sahaja. RM10 satu ni. Asyik Ayam kamu. buah hati ni besar-besar tu. Tengok. Okey, jom. Kita berjalan pergi sebelah pula. Okey. Sebelah ni kita ada tafufa. Ni tafufa. Gula merah, pandan ada, biasa ada, semua ada. Yang ni soya. Ni.
Kak adik ni ya. Okey, kat sebelah ni cik jual apa cik? Jual gulai. Gulai ikan, ayam, pedas, sayur lemak, sayur lemak putih, ayam goreng kunyit. Weh, banyak juga cik jual. Oh, ni. Lauk je. Oh, 4 lauk je. Boleh buka tengok cik ya? Buka. Ni. Okey, ni gulai lemak putih. Yang ni apa cik? Ayam kunyit-kunyit. Yang ni ayam. Yang ni? Ni. Ni. Ni gulai ikan. Gulai ikan. Ikan tongkol. Ikan tongkol ni. Lepas tu ada lagi ni. Ada 4 jenis lauk ni. Hampa boleh main support kat Acik ni. Dia tak ada banner, Acik ni tak ada banner. Tak siap lagi buat. Tak siap lagi je. Pas raya baru siap je. Dia jam je. Baru nak start nak nego. Baru start nak berniaga ni. Daripada Kelantan ni. Ya. Orang Kelantan lah. Ni. Apa nak kena cita rasa orang Kelantan ni boleh ni. Banner baru order. Tak siap lagi. Ni apa boleh main tengok kemah Acik ni dia pelik sikit dia jaga ni. Jadi apa boleh main cari kalau apa nak cuba makanan Acik ni. Harga naik RM5 tu. Sekali nasi je. Nasi ada? Nasi dah. Tu. Okey, terima kasih. Okey guys, sebelah ni kita ada laksa lubuk. Dapok kayu. Laksa lubuk, dapok kayu, lepas tu mi kari padu pada. Famous tau. Famous ya. Cik saya beli. Laksa lubuk ni. Favorite Kami balik dari Putrajaya ni. Daripada Putrajaya main cari laksa. Laksa lubuk. Tu jauh weh. Oh, kau daripada Penang. Seorang daripada Penang, seorang daripada Putrajaya. Mai laksa lubuk. Tu dia. Tu. Mana ITV ni? Dan saya sini je kak, saya duduk sini. Anak lagi laksa lubuk. Dia kalau kedai kat mana? Dalam kampung. Dalam kampung ah. Kampung Baya. Kampung Bayar masuk dalam tu. Masuk dalam. Parking luar tu. Yang ujung kan. Ya. Tahu saja tanya. Ada soalan. Ada nampak soalan. Okey. Apa kita orang lubuk? Apa saya orang lubuk? Ayah saya orang Tanah Merah. Saya dia duduk Kelantan, Taiping. Okey. Okey guys, kita sambung berjalan-jalan lagi. Ni nak berjalan-jalan, tahu nak tunggu kuat masa. Okey, kat sini kita ada lauk ni ayam masak merah. Ayam masak merah ni. Ayam masak merah, lepas tu tengok tu. Ni masak apa tau, lupa pun. Ayam sam. Ayam asam. Banyak ni. Kali sambal, kali sok ni. Jadi kabu Kabu perut. Kabu perut, lepas tu ada masak taucu. Tak taucu baru semua tu. Nasi semua ada sekali ya? Ada. Ni apa boleh main cari adik ni nak makan nasi main kat sini. Ni start buka berapa ni? 3.30. Kalau pukul 12 ramai ni. Dah ramai. Okey dik, mari. Okey, sebelah ni kita ada ayam percik legend. Nampak RM4 yang satu ni. Ni. RM4 tu. Satu RM4, yang ni pun RM4. Yang belakang RM2. RM4. Hak ni sebelah ni RM5. Ni RM7 besar. Tu. Yang percik. Tu duduk belakang. Kat belakang tu. Okey dik. Kat sini kita ada ayak balang. Ayak balang. Ada teh air. Lepas tu mango dengan kuih muih. Kuih muih semua RM2. Semua RM2. Ni kuih vendor apa? Campur RM5. Campur RM5. Set combo kampung. Set combo kampung RM5 tu. Boleh lah beli satu ni nak makan dalam kereta apa tak ada tau. Betul. Tu. Semacam tu. Tu. Senang apa boleh main kat sini. Okey, sebelah ni ni nasi barani Pakistan. Ni Pakistan ni. Ayam goreng dia RM3 nasi barani ni. Tu. RM8. Nasi biryani RM8. RM8. Lepas tu Shawarma RM6. shawarma RM6. Ayam RM3. Ayam RM3. Ayam RM3. Bukan dulu bawa lori tak bawa lori Bukan ada lori parking belakang. Tak lah. Yang lain kot. Yang lain kot. Okey. Okey, ni apa ni? Ni pucuk ubi. Pucuk ubi. Ya. Makan dengan nasi ke? Ya. Boleh makan dengan nasi lah? Okey. Okey kat sini kita ada lok cing. Lok cing sosis Thai. Tu. Ni. Semua lok cing lah? Lok cing. Semua lok cing. Tu. Okey, sebelah ni kita ada air, teh hijau, keladi, koko, tebu, rabina leci,
Tebikai leci, blue lemon soda, apple soda. Ha tu. Kat abang ni, abang Boboy. Tu. Kat abang Boboy. Tu. Okay, kat sini Fit tengok ada dessert ah. Kuih dan dessert. By Money House. Ni. Apa tengok ni banyak ni. Popiah Big Mac RM1. Donat Red Velvet RM1.5 macam-macam ni. Kita ada sukia beef. Kutia apa? Sukia dia yang viral. Sukia? Sukia beef. Sukia beef. Tu dia ni. Ni apa kena tengok sini lah. Ni. Ni Sukia beef. Lu mendatang ni. Ramen Sukia beef. Tu. Banyak. Beef saja ada dengan nasi ada. Sukia tu apa benda? Sos. Sos sukia. Oh, sos Sukia lah. Ini yang nipis-nipis tu. Daging yang nipis-nipis lah. Bukan dia pakai daging wagyu ke apa, bukan? Bukan dia Bukan. daging special daging bahagian tenderloin. Yang dah Ah. slice nipis-nipis tu. Ya, dah slide nipis-nipis ni. Apa boleh mai cuba kat sini. Ni. Tapak 106 ya, jangan lupa. Ha? Tapak 106. Tapak 106. Tu. 106 weh. Betul ya. Ni tapak sini. Sini sebab sini banyak weh. 133 tapak. Tu, 106. Apa kita tengok tapak weh. Ni. Apa tengok anak dara banyak apa mai lah senang. Tu. Okey, sini laksa Sarawak tapi abang ni tak ada ni. Sekali ni dia ada donat. Sebelum ni dia main dengan laksa Sarawak je. Kali ni dia main dengan donat sekali. Okey, sebelah ni kita ada cucuk ni, kuih-kuih lah, kuih-kuih tradisional ni. Nampak ni. Ada otak-otak, lepas tu pulut panggang. Pipis, sata, ni. Popiah otak-otak, ni. Kat depan ni. Ya. Okey, kat sini laksa kotiau. Kotiau tak ni? Kotiau. Kotiau bihun. Semua ada ni. Kacang celup. Kacang celup Kak Long. Laksa Thai bubur macam-macam ni ada ni. Tu. Sini apa nak jalan straight. Ada satu side je. Okey, sebelah ni ada lauk-lauk. Ikan keli ada. Tu. Macam-macam sambal paru. Tahu bakar tu. Oh. Caru sumbat. Caru sumbat, ikan goreng semua ada ni caru sumbat ni. Panah-panah ni. Ni apa boleh main kat sini tapak 101. Okey, sebelah ni ada sate. Sate acu. Ni. Teman Liman ni. Sate ni kita pernah review lah sebelum ni. Dia patah lah. Okey, sebelah ni kita ada acik ayam golek Ribu. Ni. Ribu ni nama tempat. Tu. Panah. Panas bang, panas. Panah bang. Tu sekok 25, separuh 13. Nasi ayam RM6, lai chicken 5 tu. Ni. Tua-tua bang. Lai chicken orang tua-tua. Ada sini ke? Dia tak ada air. Orang dulu kan mak ikan tak pakai air kan. Ya. 5 hari lai chicken tu. Orang tua-tua orang nampak Okey, kat sini kita ada laksa bihun sup. Bihun sup utara. Tu laksa bihun sup utara. Tu apa boleh tengok Pak Man bihun sup utara tu belakang banner. Okey, sebelah ni kita ada popiah. Kuih bang, kuih. Ni kuih-kuih puding caramel. Popiah sirah, tahu sumbat, kuih kacang. Ni apa ni? Mantau. Mantau ni kuih apa? Roti span bang, roti span. Roti span. Makan dengan sambal kali dia macam mi dia. Ni. Mantau ni. Kuah mai. Okay. Apa boleh main cuba. Lepas tu ni ada lopih. RM4 lopih. Lepas tu ni sandwich. Poket sandwich bang, poket. Poket sandwich tu. Tu. Ada lagi bang menu kuih ni? Ni saja. Okey lah. Okey sama. Okey, sebelah ni kita ada air ni. Air balang. Air balang aiskrim. Mari singgah air balang. Air balang aiskrim. Puncak. Puncak plastik besar RM5, RM3, RM5 kad besar. Tu. Ni air balang aiskrim ni tu ada memang betul-betul buat aiskrim tu. Depa ni tak nak ranjang kamu tengok. Kat tepi. Ada aiskrim ni. Kat sini kita ada bang ni apa bang? Ya. Ini apa ni? Ni masakan Padang bang, selera Minang. Masakan Padang selera Minang. Ya betul. Tu dia nampak. Kita lauk macam-macam ada lagi bang. Ada Tak keluar macam- semua ni.
Baru sampai dia. Baru sampai. Dia buat sikit. Okey ni. Masakan Padang selera Minang. Ni masakan Minang ni, orang Minang. Apa kena tahu Minang ni dia taklah semua pedas, ada juga yang tak pedas. Ni. Ni, dia banyak main dengan sambal tapi tak semua pedas. Ada juga yang tak pedas. Tu. Okey. Banyak lagi bang menu tak siap lagi? Banyak lagi bang. Banyak ya. Ada 12 menu hari ni. 12 menu ada hari ni. Baru siap 4. Betul. Baru siap 4. Tu. Apa nak cuba apa boleh main sini masakan Minang. Okey, sebelah ni kita ada air kelapa dengan tembikai. Lepas tu jeli kelapa, dadih. Ya. Okey, sebelah ni patin tempoyak. Tu dia. Patin tempoyak. Satu bekas ni duk ada 8, 8, 10, 14. Dia ikut saiz kan macam mana? Itu kepala ekor badan. Okey, kalau macam kepala ni bang? Kepala 14. 14. Kalau ekor ni? Ekor ada 13, ada 12. 13, 12. Badan ada 10, ada 8. Ada 10, ada 8. Tu nampak tak? Lepas tu dumpling, ayam, daging tu. Lepas tu coklat Belgium. Dia lagi. Okey, sebelah ni kita ada nasi tomato Rais Afan. Nasi tomato Rais Afan. Tak siap lagi ya. Tak siap. Datuk pun tak siap lagi pokok. Tak siap lagi. Baru sampai. Baru sampai. Baru sampai. Lambat kau ni. Kena lambat sikit. Ramai yang sampai lambat hari ni. Mungkin panas tu. Ya. Okay, sebelah ni Fik tengok abang ni ada tengah duk goreng mi. Ni. Mi goreng, kotiau goreng. Daun pisang, duk atas daun pisang. Ya, mi kerang ke tiap kerang. Panas. Tu ada kerang, mi jemput kerang. Tu dia. Sebungkus RM3 bang. Ya, RM3. RM3. RM5.5 atas. Awak lelong RM2.5. Atas RM5.5, RM2.5. RM2.5. Sekarang RM3. Sekarang RM3. Tu. RM5.5. Tak lama lah bang, sekarang dah pukul bang. Dekat-dekat dah, boleh dah. 5-3 minit. 5-3 minit. RM5.5 terus RM2.5. Tu dia. Apa main RM5.5 main sabu ni. Tu. RM2.5 abang ni sedekah ni. Tekar je. Lepas tu air cincau ada 3.10 air cincau. Tu. Ni air cincau, lepas tu ada limah. Limah 80 sen. Okey, ni curus. Ni curus kita sepintas lalu cukup ah. Melambok curus ni, merata dah. Beli awal boleh tak? Ni apa nak beli awal depa. Ada tester. Dia rasa kat lidah kan. Oh, Telan. tak boleh telan. Cuba macam mana kat lidah? Cuba tengok. Tak apa. Ni curus ni apa boleh ni puncak Bougainvillea. Curus ni bukan tak mau review. Dah terlampau banyak sangat, merata tempat dah curus ni. Curus banner merah ni. Boleh hampir setiap video feed, tak kira pasal malam ke, pasal pagi ke apa ke, mesti ada curus ni. Jadi orang dah sedia maklum lah. Tu. Okey, sebelah ni kita ada donat. Limah pak ni. Yo. Limah pak kuih koci ada, limah ada, donat ada. Ni apa bamboloni. Bamboloni mana ya. Tu. Banyak donat satu RM3, dua RM5, 4 10. Ni. Ya, buat sendiri ya bang. Buat sendiri, toke sendiri, jual sendiri. Oh, buat sendiri, tokek sendiri, jual sendiri kau. Tu dia. Ada kedai dia dekat Pekan ada. Tu dia. Okey, sini Afiq tengok ada ayam asam keping. Melayu, bersih. Tu. Lepas tu ada ayam madu warisan bonda ni. Ada kepok ayam RM3, tonggeng ayam RM1.5, kulit ayam RM1.5. Ni. Lepas tu isi ayam RM1.5 ni. Ni kat kok ni, kok macam mana bakar sebelah tangan kau? Boleh dek, nak dibudaya tak nak dibudaya. Ya, betul. Boleh, Tu betul. boleh. Yang tu sebenarnya yang betul kat kau. Ya. Ibaratkan macam mana orang cacat tu dia boleh hidup. Ya, Kan? betul. Okay, you. Nak dengan tak nak. Ya. Alah ganjil. Ya, dia kalau main dengan malas, sihat elok pun malas betul kan. Duduk rumah lagi stres. Ya, betul. Ni tengok ni.
Komen support kok ni. Tangan sebelah je weh. Bakar ayam. Tu. Ni. Dugaan bulan puasa. Dugaan bulan puasa kak. Tu. Ada nak apa, Dek? Dah sama ikut saya. Tu. Okey kak. Okey, masih ada. Okey sama. Okey sebelah ni kita jalan lagi. Sebelah ni kita ada nasi tomato, nasi lemak ni. Nasi tomato, nasi lemak. Lepas tu sebelah ni ada nasi kerabu. Nasi kerabu buruh hantu. Betul tak? Kok pasal apa nasi kerabu buruh hantu? Sebab kita niaga sampai malam. Sampai malam sampai pukul berapa? Selalu biasa sampai pukul 9 malam kalau hari biasa lah. Oh 9 malam ah. Oh tak sampai sampai lah 3-4 pagi. Oh. Untuk buah tu dah malam. Oh Lepas tu okey okey. Kita punya killer kita lemak bakar. Lemak betul. Lemak mana kak? Ada kah? Lemak ni kebanyakan majoriti belah sini lah. Orang jual nasi kerabu tak ada lemak. Lemak bakar. Ni lemak bakar. Dia belah Kelantan banyak. Ni orang Kelantan ni. Ya tu. Belah sini je kurang sikit. Belah sini orang tak tahu kan macam mana, Pi tak tahu. Tapi kalau Pi Kelantan, lemak bakar sedap. Tu okey kak, masa kak. Okey kak, kat sini Pi tengok ada nasi ulam. Tu. RM6 nasi ulam. Kok jual nasi saja? Serbuk dia saja tak jual? Tak jual serbuk saja. Nak itu order awal. Oh, nak kena order awal. Ya. Dia ada berapa jenis kat ulam-ulam ni? Yang ini ada 30 jenis lebih lah. 30 jenis lebih lah. Boleh cerita sikit apa yang ada? Okey. Yang utamanya orang panggil daun sekentut lah. Daun sekentut betul. Ya. Ada pucuk asam jawa. Ya. Pucuk kuling. Orang panggil apa? Ulam samak. Lepas tu banyak lagi. Banyak lah. Yang penting daun sekentut tu wajib ada. Ya, itu yang ada wajib. Kalau nasi ulam tak ada daun sekentut, Dia tak Allah mau. tak sedap ah. Ya. Dia tak jadi. Tu nasi ulam kok ni. Itu utamanya. Yang utama tu saya ada tanam sendiri. Dia cakap ni ada tanah sendiri untuk jual nasi ulam. Ada lebih 30 jenis ni. Ya. Ada lagi tak ke ni je? Ada lagi. Ada lagi? Tu saat lagi kita boleh singgah insya-Allah. Baru buat ni. Baru buat. Kalau ingat lah nombor 79. Ada biasa pun Boleh. Boleh Kak. Boleh masuk lah. Boleh. Okey ni. Sebelah ni kita ada lauk-lauk lah. Lauk-lauk semua. Apa nak nasi ulam tadi? Nombor 79 lah. 79 nasi ulam. 78 ni ada lauk-lauk banyak. Sekali dengan cucuk udang tu. Okey, kat sini kita ada air lah. Ni cabaar ada. Okey, cabaar ada. Lepas tu kita ada coklat, lava, katira, vanilla blue. Rabina leci. Green tea, Thai tea. Ni banyak. Kopi banyak ni. Satu plastik RM4.310. Air boleh campur. Tu. Tu. Longkan leci. Tebika leci pudina, rabina leci. Lemon ni, banyak weh. Dia punya menu. Tu. Siapa boleh cari ni? Gerai nombor 72. 73. Betul tak, Adik? Nombor 72, 73 kan? Tu. 72, 73 ni. Apa tengok ni? Ayak dia pun. Padu-padu kot tengok. Air dia pun mengayak. Okey, kat sini Fit jumpa lagi. Ada nasi kerabu lagi. Nasi kerabu tumis. Ada laksam. Lepas tu kat sini ada ayam bakar. Ayam bakar tak? Ya, ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar, ikan goreng, Daging black pepper, dan ayam yang goreng. paling famous dia Lemak. lemak bakar. Lemak bakar. Ya, Jadi betul. payah cari weh. Saya kalau apa pergi belah Teping kurang ada lemak bakar ni. Ya, betul. Ah, Kita orang buat juga. ya, Kita orang prepare awal-awal. Apa? Yang lemak bakar ni dia Kelantan je. Ya, betul. Ni memang Jarang daripada dapat Kelantan ke apa? lagi. Topik kita orang suami isteri. Kelantan. Original Kelantan. Ya, jadi lemak bakar ni daripada Kelantan je kalau nak ada. betul. Pi Kelantan memang tak miss lah ni. Lemak bakar. Ni untuk nasi kerabu lah. Ya. Okey, ni bahan-bahan dia lagi. Lepas tu dia ada budu dia semua dah. Ni apa boleh cari kat adik ni lah. Ni. Nasi kerabu Kaiwani. Kaiwani. Ya. Ada tokek lagi. Ada. Ada cawangan banyak ni. Kita orang kat kedai dekat hujung sana juga. Dekat mana kita? Dekat derek ni, Okey. sebelah sana hujung sekali. Dekat Hujung area- sekali? Ya, hujung.
waktu bila buka? Waktu dalam pukul, kalau bulan puasa ni kita orang tak buka lah. Tapi Lepas puasa. Lepas bulan puasa dalam pukul 9 pagi rasanya. 9 pagi Sampai pukul 3 petang. sampai 3 petang. InsyaAllah nanti kita boleh cuba. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ni makcik ni. Kak cik ni jual limah lemah. Time ni habis dah. Limah dia. Besok dah. Ingatkan baru nak buka, rupanya dah habis. Tapak 69. Jual limah. Siapa main lambat, lemah lah hampa tak dapat. Ni. Kak cik ni habis dah. Saya ingatkan makcik baru nak main. Habis dah weh, limah makcik ni. Limah orang lama. Awal je mari. Ya, awal mari lah. Besok adik jumpa besok. Ya, insyaAllah. Jumpa besok ni. Dengan makcik. Dia limah orang lama ni sedap sikit. Macam ayah Fik kalau buat limah, dia buat berfo-fo. Ayah Fik orang Kuala Rasa. Okey, ni takoyaki. Takoyaki biasalah. Ayam balang. Ni ayam balang, coklat kau, green tea, teh ais, blue lemon. Ni semua biasalah. Ni. Soda, rabina leci. Okey, sebelah ni kita ada apa nama kuih ni tak tahu. Kuih apa ni? Nama? Cakui. Cakui. Ni cakui. Ni cakui. Ni apa boleh main cari kat kok ni. Ni. Pegang. Okey, sebelah ni kita ada kuih muih lagi. Ni kuih muih, kuih vendor ni. Banyak ni. Kuih orang ramah. Kuih orang lama. Tu. Nikah dalam Cik Noh. Tu banyak ni. Ni yang ni jarang nak jumpa ni. Apa nama? Cendol. Cendol. Talam cendol. Talam cendol. Ni jarang nak Yang jumpa. ni susah. Ni kolej kacang. Kolej kacang boleh jumpa lagi. Talam cendol. Payah. Kolej kacang ada lagi. Talam cendol. Ambil lah. Tak apa. Tak apa. Ya. Okey. Tu apa nak kuih tu apa main tapak nombor 64. Sebelah ni ada air. Tu blue lemon, strawberry, vanilla, green tea ni. Okey, sebelah ni salad cheese. Salad cheese buah. Salad cheese buah apa benda ni? Oh ni ya. Salad buah cheese. Salad cheese buah ni. Lepas tu kita ada putu bambu. Mari jemput singgah. Tu. Dia ada dua color. Putih dengan hijau, pandan lah. Ni apa boleh main kat kok ni. Agak. Singgah koma. Kok ni salad ni RM2 atas kan bawah? RM2 atas, ini RM3. Dia rasa macam mana? Ada yogurt dalam tu mayo, ada cheese, ada coklat. Oh, dia kena sentiasa sejuk. Lah, rasa dia. Oh, dia kena sentiasa sejuk ke apa? Rasa sama ni. Ni salad cheese buah ni. Ni apa boleh cari kat kok ni? Nombor 62. Tapak nombor 62. Ni satu benda baru ni kita tengok. Orang lain tak buat lagi. Okey, masih. Okey sama. Okey, sebelah ni kita ada samosa. Samosa ayam daging. Samosa Tu. ayam Samosa. daging. Samosa ayam daging. Sebiji RM1.40. Ayam daging. Lepas tu kita ada air tebu segar. RM5 air tebu tu. Ni air tebu RM5 sahaja tu. Tu. Okey, sebelah ni kita ada lok cing. Ni lok cing. Tu lok cing dulang petok. Lepas tu kita ada ni lah. Ni. Western sikit lah tu. Lepas tu ada ayam susu kat belakang, tengah belakang. Sushi. Set RM7. Set 13. Kau memang buat set siap-siap sushi. Itu abang sushi-nya. Tu. Dah set siap-siap. Ya. Abang sushi punya. Okey tu. Okey, lepas tu kat sini ayam susu. Tu. Dah lah nasi tadi. InsyaAllah. Okey lah, ni ada nasi tomato. Hari ni hari ketiga, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ketiga tu. Nasi tomato, lepas tu ni kuih ada. Ni wadai kepeng. Wadah kepeng ada ni. Wadai kepeng. Ni.
Ni lain pada lain kan ni wadi kepeng. Ha ni. Hari Apa ni kena- siapa yang peminat cucuk masak hari ni ada. Pasal Buat. hari ni Dan buat. Jam buat cucuk udang. Tak ada pakai original, tak ada pakai ni. Ah, Siapa yang biasa order dia tahu cucuk, lah. cucuk moksa. Betul kan? Ya. Cucuk moksa, lepas tu ni Ni ada kari moksa ada, sama menu macam kat kedai kau. mi kari ada semua ada tu, nasi tomato, nasi ayam black pepper, nasi ayam spicy madu semua ada ni. Sedikit je. Ni. Acik. Ni ayam je. Ni. Ni tukang buah nasi lah. Tu. Rekod lama sikit tak tukang buah nasi ni. Okey. Okey, sebelah ni kita ada roti john. Roti john. Roti john biasa ni ayam pun banyak kita tengok. Anggur, jelly, coklat special, lagi es krim. Banyak lah. Okey, sebelah ni kita ada kuotiao goreng kerang RM6. Oh, ni dah kuotiao goreng kerang RM6. Dia jual kuotiao saja. Lepas tu ada kuotiao goreng udang, nasi goreng ikan masin pun banyak lagi. Tu. Okey kan, kat sini kita ada vendor. Ni makanan vendor Mira Bazar Ramadan. Vendor ikut bajet anda. Tu. Ni makanan vendor. Ni. Dik, vendor start berapa ringgit? RM2, RM3, RM4? RM3 kah? RM3 sampai? 8. RM3 sampai RM8 ni. Apa boleh pilih bermacam-macam. Apa ni main sini? Apa nak ni makanan vendor? Ni. Yang mana duk pi kat vendor fit jangan main dah. Fit tak mau berniaga tak dan dah. Apa main kat sini? Apa boleh cari kat Wale pula. Oh, fit tak ada dah. Fit setahun dah. Fit tak buat. Fit tak dan. Sebab fit sekarang ni duk buat pokok. Pokok-pokok. Ni apa tengok ni macam-macam dah ni. Makanan vendor, mi semua dah. Tu. Banyak weh. Ni. 6.5. Tu. Apa boleh tengok ni macam-macam ada. Okey, sebelah ni kita ada ayam gunting. Ni ayam gunting. Ya bang. Okey, sebelah ni ada laksa minyak bawang. Laksa minyak bawang ni jebus minyak bawang. Ni. Ya bang. Tu laksa minyak bawang, jebus minyak bawang. Tu. Tu. Okey, sebelah ni kita ada chicken tenders. Al-Khani. Tu. Tu je. Okey, jom kita pergi tengok sebelah lagi apa lagi ada. Kita ada 46 lagi tapak. Okey, kat sini ada lauk-lauk. Banyak weh, sayur keladi, nangka, bajai nanas, terung. Oh ni. Terung Belanda. Terung pipik tu. Tu. Sotong ada. Banyak weh. Kepala ikan, macam-macam menu weh untuk berbuka puasa. Ni patin tempoyak. Betul tak? Betul ya. Okey, sebelah ni kita ada kuih-kuih. Sebelah ni ada kuih-kuih apa semua. Tu lepas tu ayam tebu ada. Tu. Okey, sebelah ni kita ada. Dik, ni apa benda dik? Sukiya beef ball. Sukiya meatball. Beef ball. Dalam dia macam mana? Boleh tengok? Oh, ni dalam dia. Dia daging shabu-shabu rib eye, ada nasi guna beras Jepun. Yang ni sos sukiya dia. Sos Dia ada dua sukiya. option, tapi yang ramen dah habis, tinggal nasi je. Yang ni duk tengok viral sekarang ni. Ni. Pandai depa menjaga viral. Okey. Dia apa boleh main kat sini? Sukiya beef. Wow, ni apa benda tu? Pi tak reti nak sebut ni. Apa mai makan lah. Apa mai cuba lah. Tu. Nama menu pelik-pelik tadi. Macam-macam menu ni. Pik pun tak tahu lah. Okey, kat sini kita ada cendol Gunung Pondok. Tu, apa tengok ni. Air jagung, cabaang, soda, blue lemon. Ni. Lepas tu sebelah sana cendol dah. Tapi ramai orang beratok. Ramai orang beratok. Okey, sini kita ada roti john. Ni.
Roti John tek screen. Roti John tek screen. Jangan nak bapak bang. Tu roti John anak bapak ni Abang Mai. Ni. Tu tengok ni roti John apa. Lepas tu ada kocok goreng ni. Kocok goreng tu ada. Okey, sebelah ni kita ada ayam goreng. Ni macam-macam sebelah ni. Ramai. Okey, sekarang ni kita ada kucing. Ni. Kucing ni kita mai kat belakang, kita tarik telinga dia ke belakang. Kucing. Kang duduk dengan kucing. Okey, kat sini kita ada Mira bakso. Lepas tu kita ada sushi ni. Sushi. Tu mochi. Kat abang ni. Okey, sebelah ni kita ada sate ayam 80 sen okey. Sate ayam, ya bang. Dengan nasi ayam RM5 bang. Tu RM5 nasi ayam. Murah. Tu boleh mai kat abang ni. Okey bang. Okey, hampa ni mai kat abang ni sate serendah 80 sen, nasi ayam RM5 tak. Aku tak tahu abang ni untung kat mana RM5 dia jual. Tapak 36 bang. Tapak 36 murah-murah je abang ni jual. Sebelah ni ada kuih-kuih. Ni tapak nombor 35. Ni. Kuih-kuih banyak ni. Kuih-kuih. Sekarang ni Fit tengah mencari nasi Arab. Fit tak jumpa lagi nasi Arab yang Fit nak makan tu. Fit tak pasti. Okey, ni nasi kak wok. Nasi kak wok. Nasi okey. Selera Batak Timur. Kita ada nasi kak wok, nasi daging gulai ikan. Kita ada ayam kutuk, kita tanya ayam bawang. Beres tu pakai ayam bawang kan? Kita ada ayam bawang. Untuk sahur memang bagus sangat. Guarantee repeat, dan kita ada daging tengah. Nasi kabusa. Serati ada tak? Serati kutuk. Serati tak ada. Sini. Kalau ada serati, orang Kelantan, orang besok makan. Kita nak serati kat tu kila dia kak. Ya nak jual. Serati RM50 seekor. Boleh nak jual. Ya, betul. Kalau Tapi Kelantan. kalau orang biasa makan tak ada masalah. Ya, betul. Ayam kapung yang mahal sini. Ya, mahal. Ayam kapung banyak. Ya, sana murah. Serati pun murah. Sini mahal betul. Mahal kedegok. Ya. So tak payah siap juga dah. Ya, betul. Ni. Apa Siapa nak mari cepat. nasi kak wok. Tapi ada ayam kutuk. Ayam kutuk sedap ni. Bunga telah. Oh. Bunga belakang rumah ni. Ya. Ayam ada ikan goreng. Okey, jom. Okey, jom kita tak mau ganggu kak ni menjaga sebab apa ramai customer tu. Ramai customer duk tengah tunggu. Kita tak mau ganggu dia, kita jalan lagi ke depan. Dan ni kita ada laksa paksu. Kak. Laksa paksu. Okey, sebelah ni kita ada tembikai. Ni tembikai RM2 je. Sekilo RM2 tembikai. Tembikai murah lah ni. Ya. Tembikai murah lah ni. Ni kat adik-adik kita ni ada sate lubuk ni. Dia tengah bakar. Tu. Saya pun duk main berapa cucuk? Tak menentu. Tak menentu lah. Tengok boleh stop. Ada Okey. lebih kami buat lebih. Ya. Okey. Apa boleh main kat adik ni? Sate lubuk tapak nombor 30. Okey guys, sebelah ni ada ayam goreng apa semua. Ya. Ni. Banyak ayam goreng. Macam-macam jenis ayam goreng. Nugget apa semua ada. Tu. Apa Malik kat sini, apa Malik? Ni. Ya bang. Apa Malik. Lepas tu sebelah apa Malik ni ayam percik. Kita dah nak sampai ke hujung ni. Tapi Fik cari nasi yang Fik cari tak jumpa ni. Nasi yang Fik cari tak jumpa ni. Okey, kat sini ada ayam percik tu, tengok. Tambah ni apa cheese? RM2, RM4, RM6, RM8 tu. Tu. Okey guys, sebelah ni kita tengok ada lok cing. Ni lok cing. Tu. Sebelah lok cing kita ada soya, tofu fong. Ni kita jalan-jalan dah. Kita jalan dah. Takoyaki biasa, ayam gunting biasa kita dah tengok dah. Kita jalan-jalan je. Okey, nasi kukus ayam rempah pun ada dah kita tengok. Ni. Okey, kat sebelah sini kita ada ni apa ni? Burger crispy.
burger crispy, lepas tu chicken chop, ayam goreng, nasi ayam panggang, nasi ayam goreng tu. Ada kat sini. Harga tu RM6 setengah, RM7. Ayam goreng 4, 8, 12 setengah, RM5. Okey, sebelah ni kita ada ikan keli goreng, keli sambal, secaru sumbat, kari ikan, Asam pedas ikan cakap. asam pedas siakap. Ni kari nyok-nyok. Nyok-nyok ada, ikan jenahak ada. Oh, betul ya? Bang, siakap bang, siakap Pinang bang. Pinang tak dapat bang, ke bawah lari bang. Inilah ikan dia bang. Ya, ya. Kita ada rendang ayam pencin bang. Rendang ayam pencin pun ada tu ujung sana. Udang galah bang, udang galah. Udang galah. Banyak weh. Ni. Macam-macam Warung lauk pokok ada, besar. bang. Ni. Kalau kedai kat mana kok? Kalau kedai kat mana? Dia dekat stesen Talang. Oh, kat Talang. Ni kat Talang weh. Ni. RM20 dah. Banyak weh. Abang, channel apa bang, channel? Taufik Fit 3889 bang. Oh, yang tahun lepas masuk tu. Ya, ada bang. Mantap bang, mantap bang. Mantap. Ya. Okey lah, kita nak celah-celah sikit. Okey. Ni Macam sayur ada, kelek ikan sayur masin banyak ada. ni. Kelek ikan masin, Apa tengok, pati banyak nanas. Chicken butter meat. tu banyak weh. Apa boleh saya abang. Pucuk paku ada. Kat sini kita ada takoyaki. Ni takoyaki adik ni. Takoyaki. Okey, sebelah takoyaki ni kita ada warung Telaga. Ada laksa, kari, bakso, sup, mi abu. Mi abu tak ada? Aku belum lagi. Belum lagi. Okey, ni kita tengok ni sup dia. Lepas tu ni laksa sarang. Sarang ada ni double special, sarang special, sarang biasa. Ini sarang yang kami goreng hari Oh, ni. ni sarang dia. Ni dia sarang dia weh, banyak weh. Lepas tu Laksa tepung, laksa licin boleh request. Laksa tepung, laksa licin tu makna kata laksa licin tu laksa yang dikena celor. Beli celor. Tu laksa licin. Laksa tepung tu laksa pulah. Ya, betul. Dia kadang dia tak tahu bang. Betul. Kena explain baru. Dia kata apa benda laksa licin ni. Okey, terima kasih bang. Okey. Okey guys, kat sini kita ada roti john. Roti john apa semua. Lepas tu dia apa tengok persiapan untuk raya pun dah ada kemah dah. Tahun ni dia lajak panjang sampai ujung sana. Tahun lepas dia tak ada sampai ujung sana. Dia sekat ni lah. Tahun ni dia ada sampai ujung sini. Sampai ujung sini dia ada lah. Jadi jom kita terjah sampai ujung sini. Alang-alang berjalan biar sampai habis. Okey, kat depannya ada Mak Rizki. Lai Cikang Mak Rizki. Lai Cikang Mak Rizki lah. Tu. Lai Cikang. Lepas tu air tebu original. Air yogurt big cup. Tu. Ayah bang, ayah kamu air beli bang. Jangan ayah ada jamu boleh bang. Ni kopi-kopi lah. Air bang, sudah ada ya ke beli. Ya. Weh, berapa kemah mau? Mak Rizki berapa kemah? 4 5. Kibat kemah tahun ni bang. 4 kemah tahun ni. Tu abang tengok. Tu. Tambah air baru bang. Air ada. Air yogurt, air soda. Ya, betul. Lai Cikang ada, semua ada. Roti john. Roti john. Exotic bang. Tu. Apa main tengok ni? Unta ada, rusa ada, ayam ada, Unta, kambing unta ada. tak? Tu. Roti boleh. john, burung unta, Unta. arnab, Rusa, rusa, kambing, kambing, daging, ayam ayam. Tu semua ada tu. Ni semua ada. Ayam daging RM10, yang lain semua RM15. Ayam daging RM10, lain semua RM15. Okey guys, sebelah ni kita ada roti jala ni, roti jala. Lepas tu ni kambing ni apa bang? Semua roti jala. Oh, roti jala. Berjepah dia. Ada kambing, ada apa Ini semua. kotia goreng kerang, telur mata. Telur mata, cakotia udang, cakotia kerang, kerang cakotia special. special dengan cakotia kambing. Kambing. Isi dia besar-besar bang. Tu je. Ni, yang ni cakotia. Ya. Tu tengok tu, menu-menu kat atas. Tahun ni banyak menu ni, Mak Rizki tahun ni banyak menu. Macam-macam tambahan ada ni. Okey bang. Okey, sebelah ni kita ada ni. Kuih-kuih apa semua ada. Ya bang. Sebelah ni pun ada lagi kuih-kuih. RM2 ya kuih, pulut udang RM1.20. Ni RM3, limas RM3 tu. Badak berendam. Badak berendang ni. Ni badak. Badak tu tak tahu tak mana. Badak tak tahu.
Kau tak Pendam je nampak. kau tak kira orang puteri mandi tu. Yang puteri mandi tu lagi tak sangka. Lagi tak sangka okey tu. Fikir memang kat kau ni tapak nombor 9 kot, 9. Tapak 9 kau? Tapak 9. Tapak 9. Okey, sebelah ni ni mesti salah brother kita ni. Raja Murtabak ni. Raja Murtabak ni tapak nombor 7. Trik ni dia kena 2 kuali lah. Ya bang. Ya. Mula-mula main review dia dulu 1 kuali. Sekarang ni dah 2 lah. Tahun lepas pun 2. Tu. Nampak. Satu masak, satu buat dia punya topping tu, satu table. Tu drive sebelah sana. Ni beratok panjang ni. Ni. Okey. Ya dia pay ni. Okey ni. Queue panjang ni untuk beli murtabak ni. Sekarang ni. Murtabak Pak Mat Kuala Kasar. Tu. Ambil lah. Lepas tu meatball, kuih muih semua ada tu. Lepas tu murtabak mini RM10 satu murtabak mini. Tu. Samosa. Ya bang, murtabak mini. Ya. Bang, murtabak bismillah. Okey, yang ni murtabak bismillah. Ni. Ya bang, murtabak ayam daging Ya. kambing. Ayam Ayam ada daging. daging ada, kambing ada bang. Ya. Okey. Sebelah sini kita ada Popion Pizza. Popion Pizza duk tengah buat ni. Popion Pizza. Okey, sebelah ni peanut ya. Ni sos dia. Nak buat sos dia. RM5-6 ya. RM5-6 ah. RM5-6 je. RM5-6. RM5-6. Ya, order dulu baru bakar. Okey, sebelah ni kita ada Dik, ni buat apa dik? Buah Melaka panas ni. Buah Melaka panas tu tengok. Ada bawang melaka panas, kopi carbonara, kopi bumi, Ya. kuih-kuih, takor. Yang ni depa duk tapak nombor 1 pertama sekali. Ni. Fit mai daripada belakang jadi tapak ni dia lah. Kalau mai kat depan ni nombor 1. Dia bertentang dengan Dobby lain diri ya. Apa boleh tengok ni depa lintir buah Melaka. Okey, jom sebelah ni kita tengok lah dia punya buah Melaka yang dah siap. Lepas tu ada lagi Popion Carbonara, macam-macam ada ni. Banyak ni. Tu. Tacus ada, Tacus nombor 1 Kuala Kansar. Tu. Okey guys, sekarang ni Fi nak try cendai ya, cendai Gunung Pondok. Menggunakan santan sawit 100%. Kita nak tengok piau tak piau. Cendai Gunung Pondok. Plastik buka. Plastik. Cendai buat sendiri ke boleh? Buat sendiri ya. Kita nak cuba tengok. Okey, nasi Arab yang Fik duk cari duk celah ni. Fik pusing sampai ujung sana rupanya duk celah ni. Biasa mak ayah depa berniaga. Kali ni bagi anak-anak kot. Apa anak ke? Anak anak depa berniaga. Jadi depa tak cang Fik kan. Tu. Jadi kita beli 6 mungkin. Yang sekok dah habis. Kita nak ambil 2 ekor. Tak ada jam. Jam. Tak ada rezeki. Tu. Boleh QR dia? Boleh. Ni. Okey, itu saja guys. Video Fik untuk kali ni. Letih lah abang berletih, Kak Ngah berletih lah tu. Berletih lah 133 tapak Bazar Ramadan dekat Bazar Ramadan Puncak Bongo Villa lah.
Duk ada 133 tapak. Dia banyak weh. Banyak tapak weh. Memanjang dia depan mereka. Jadi itu saja guys. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.